beberapa pemain import dan pemain tempatan yang sedang diuji dalam 3 perlawanan persahabatan ni. Jadi kita sama-sama nantikanlah persembahan daripada pemain-pemain yang sedang diuji ni. Kita mengharapkan sesuatu lah, di mana yang paling utama sekali pemain import kita yang sedang diuji ni mampu untuk menggantikan tempat yang ditinggal oleh Ismail Dungar dengan Otis Khan. Dan sekali lagi berharap pemain-pemain import ni mampu untuk membantu KRW capai misi kita ke Liga Super dan persiapan Piala Malaysia ni. Jadi kita mengharapkan 3 perlawanan persahabatan ni dapat memberi sesuatu yang memberi impak besar lah kepada KRW. Jadi kita doakan yang terbaik lah, insyaAllah. Tak sabar dah kita nak tengok game di home ni lawan Emirates. Dan tidak sabar juga untuk menunggu pemain-pemain import baru masuk pada Januari nanti. Kerana penyokong kita.